Baru-baru ni viral, seorang ibu merupakan mangsa daripada kejadian di Putra Heights apabila letupan gas di sana dan kebakaran rumah mereka sangat teruk. Duit simpanan mereka hangus. Tapi Alhamdulillah, ada simpanan yang mereka simpan dalam kotak besi, iaitu emas. Emas yang beliau simpan adalah seperti barang kemas. Jadi tuan-puan di luar sana, untuk tuan-puan yang memiliki harta seperti emas begini, takat lebur emas untuk emas begini adalah melebihi 1000 darjah Celsius. Jadi jika tuan-puan menabung harta dalam bentuk emas fizikal, percayalah, emas tidak akan khianati tuan-puan. Emas fizikal begini, takat leburnya melebihi 1000 darjah Celsius. Jadi jika berlaku kebakaran kepada rumah tuan-puan, insya-Allah harta tuan-puan seperti emas tidak akan cair dan tuan-puan boleh jadikan emas begini untuk talian hayat mulakan hidup baru. Bercakap soal talian hayat, ia juga pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, iaitu apabila pelarian daripada negara Vietnam lari ke pesisir pantai Terengganu. Mereka ikat kepingan emas Kimtan di baju-baju dan kemudian mereka berlayar hingga ke pesisiran pantai Terengganu. Mereka boleh mulakan kehidupan baru di sana. Di sini kita boleh belajar bahawa emas boleh menjadi talian hayat jika apa-apa berlaku kepada tuan-puan. Emas ini bernilai merentasi masa, bahkan negara. Emas juga laku di seluruh dunia. Tak boleh berlanjut pasti pada emas, saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Jadi tuan-puan di luar sana, kalau nak selamatkan harta tuan-puan dari apa-apa musibah, maka alihkan harta ke dalam bentuk emas fizikal. Emas yang berbaloi untuk tuan-puan jadikan harta adalah seperti emas gold bar dengan dinar begini. Sebab emas untuk gold bar dinar begini adalah grade emas 99.9, grade keturunan yang paling tinggi. Dengan grade 24 karat begini, spread ataupun selisih harga emas adalah lebih rendah. Jadi kalau tuan-puan nak jadikan emas pelaburan untuk dana kecemasan tuan-puan, pilihlah emas seperti gold bar dengan dinar begini.